Kalau nak kira, air pun sudah memadai, sudah membersihkan, sudah menyucikan, sudah mengangkat hadas besar seseorang itu. Tetapi dengan guna benda-benda saat ni, ia lebih membersihkan, lebih saja, lebih baik. Bukan bermakna tidak lepas lagi. Lepas dah. Tanggungjawab apa ni mandi itu lepas dah. Bahkan dengan air itu sebenarnya Nabi SAW kata, baru ni pun kita sudah sebut dah, orang yang tak ada wangi-wangian ni, dia kata fa innal ma'a lahu tibun. Air itu sendiri sudah jadi air wangi dah pada dia. Air jadi air wangi lagu mana? Kalau cuma air tu tepat air wangi dah, nak kata air wangi tidak jadi wangi dah. Bukan dia nak ayah hak tu. Yang ni bila mandi, kita di tubuh lama-lama tak mandi, bau. Baulah, bau sana sini bau. Tapi apabila mandi sekarang, mandi saja tu pun sudah mewangikan dah tubuh. Air tu sendiri sudah merupakan pewangi dah, asas dia tu. Tetapi kalau boleh, dah dia kata lagu tu, jangan pula kita kata pada air saja. Tak. Dia ada guna lagi. Baru ni kita sudah bacakan bab membada' bil hilab. Baru ni. Di situ disebutkan Nabi SAW guna macam sabun ke macam-macam lah pendapat. Baru ni sudah kita bincang dah. Yang ni boleh lah, tidak kata air saja. Kalau boleh, kalau ada, lebih molek. Kalau lebih suci tu, tidak kata guna air sahaja. Dan di sini sekarang di setengah-setengah ulama kata tak molek. Jangan kita ikut ni. Bila nak mandi janabah tu, pas sapu tangan di tanah, jangan sapu lagu tu. Sebab apa? Orang bukan Islam buat lagu tu. Sudah menjadi amalan di kalangan orang Hindu. Bila dia mandi, dia sapu tangan ke tanah. Jadi tak molek. Apalagi kita ada pilihan sekarang ni, ada sabun. Sabun tu orang guna tidak ada kena dengan agama apa-apa, tak ada. Molek lah guna tu. Kalau sesuatu yang jadi lambang agama, tu tak molek kita guna, takut jadi serupa. Nabi SAW tak rasa sama serupa dengan orang lain kalau dalam bab agama. Hak berkait dengan agama, berkait dengan ibadat, dia tak rasa serupa. Tetapi kalau dalam bab umum, tak apa. Hak tidak merupakan lambang ataupun tanda agama, hak tu tak apa. Walaupun Nabi SAW sendiri buat, tidak semesti hak Nabi SAW buat mesti kita kena buat. So, lebih molek kita kena buat. Jangan faham gitu. Ada kalanya tak boleh buat. Salah kalau buat. Salah. Sebab apa? Kena tengok kita siapa. Banyak kena ikut Nabi, tapi kena tengok banyak kan. Dulu kita sudah sebut dah juga, ulas mulalah, mana tahu takut tak aja dengar lagi kan, ataupun terlupa dah pula dah. Nabi SAW kata tawaf naik unta. Dia tahu naik unta. Pak kita nak naik unta kah? Tak. Bahkan tak boleh, salah lagu tu. Kalau buat tak boleh, dia jadi kotor masjid tu. Sebab apa? Unta ni bukan binatang kan. Dia akan kecil, dia akan berok kat situ dalam masjid tu, menyusah orang pula. Adapun unta Nabi tu, dia ada latar belakang dia lain. Unta tu unta istimewa, unta dia. Dan dia naik, duduk atas unta tu ada maksud dia. Dia buat haji sekali ya. Sepanjang hayat Nabi kita ni, haji sekali je. Sekali je. Umrah je 2-3 kali. Haji sekali. Oleh kerana dia buat haji sekali, pada tahun yang ke-10, lepas itu tak lama mati. Sebab itu dia duduk atas unta. Orang ramai ni pada ketika tu, ramai ada orang boleh pergi ke Mekah ni, tak ada halangan kafir Quraisy, apa tak ada dah. Hak jauh-jauh pergi ni, kalau dia duduk seperti orang ramai-ramai ni, tak nampak hak jauh tu. Dengan sebab tu dia duduk atas unta. Bila duduk atas unta, perbuatan dia tu orang nampak. Hak tu hak nak ni. Dia ada maksud dia. Kita apa maksudnya? Apa maksudnya? Kita nak naik unta tu, lama kan naik kereta pula orang lain pula dah. Naik motor ke pula dah. Tawah naik motor pula dah. Mana kita tahu dah ambil sini. Tapi ulama-ulama dia kan pandai memang. Dia pasal mengaji molek, cara dia tu molek, dia faham molek. Walaupun Nabi buat gitu, dia tak ada siapa dia kata sunnah. Umat ni buat lagu tu kata sunnah. Ada kata lagu? Tak ada. Imam Syafi'i, kau Imam Malik, kau Imam Abu Hanifah, kau Imam Bukhari, kau Imam mana kau yak belaka. Memanglah naik unta Nabi tu, tapi tidak siapa dia suruh. Dia tak suruh orang lain.
Tak boleh buat. Ada kalanya tak boleh tu kerana keadaan. Kita kena tengoklah keadaan. Supaya sebut dulu, dia sebut dah Imam Abu Hanifah mula-mula dia nak ikut sunnah. Sebenarnya unta ni bila cacat moleknya. Unta sampai Nabi 19 cacat. Itu hak moleknya. Lepas tu dia sembelih di nahar. Ni di bawah, bahagian bawah. Bukan bahagian atas. Kalau bahagian atas ni orang panggil zabh. Sembelih. Hak bawah ni pun kita bahasa, kita sembelih belakang kan. Hak ni nahar. Sebab tu orang panggil hari nahar. Hari nahar, hari yang ke-10 tu. Hari raya tu lah. Hari sembelih maksudnya. Hari tekak. Ni tekak ni leher ni. Dia sembelih bawah ni. Bila cacat Imam Abu Hanifah nak buat lagu tu, kena cendah dah. Kena sepak kau unta tu rebah dia. Pada tu dia faham. Tidak semua sunnah kita boleh mengikut zahir gitu. Tak. Kena tengok juga, bergantung kepada keadaan. Sebab tu kata keadaan. Sebab dia binatang ni pun rupanya tidak serupa satu tempat dengan satu tempat ni. Sebab orang lah tengok. Orang kita sini backing, tak kecek banyak. Tapi backing jangan kecek je orang je dah. Backing orang kita ni. Cuba tengok kalau satu belaga sikit kereta ke tak. Nak gocah selalu. Kalau orang kelih-kelih sikit tak boleh gocah selalu. Tak kecek banyak pakai gocah selalu. Tu pesen orang kita. Cuba tengok orang Arab, orang luar negeri. Cok, gegar walau. Lepas pada tu sallu alaihi. Salah tak bagi masing-masing. Tak ada gocah. Tapi kalau nak kira padan dengan gegar tu tak. Buat benar gocah. Lepas tu kat selawatlah ke Nabi, selawat. Tak apalah, maaf. Tak apa lagi. Tak ada dah kata tunggu, tak pergi. Kalau selagi tak berpitih kita ni lapu pecah tu. Tak ada lagu tu. Sebab tu kita biasa tengok kalau luar negeri ke kepek-kepek ni perkara biasa. Sebab dia tak kisah. Ya, baikin diri. Banyak lagu tu. Binatang dia pun lain. Binatang kita ni pun backing juga, backing. Macam ni. Kambing ko, lembu ko, ayam backing. Kuda kau tak boleh main-main. Budak nak main ekor kuda tak boleh pak kita. Ni cendah dia. Tapi kalau negeri-negeri tu dak besar kuda, tak apa budak-budak duk main ekor, tak apa baik. Lembu kubah kalau kita tengok, dia sembelih sorang ya. Kita dak tengok raya haji tu dah. Raya kurban. Berapa orang? Nak perebah tak boleh perebah tu susah. Tengok binatang tak serupa. Sebab tu dia kena tengok juga keadaan. Sebab tu dalam Islam ni dia ada mufti mana-mana dia tidak. Seorang tak boleh. Sebab tempat tak serupa. Suasana tak serupa, masyarakat tak serupa, jiwa manusia tak serupa. Sedangkan Islam tu kena sapa belakang. Pada ke mana? Sebab tu dia kena sesuai dengan keadaan. Backing. Tempat kita ni binatang-binatang tak boleh main. Lembu-lembu. Tapi tempat-tempat ni kan, negeri Arab ko, di Pakistan dia seorang kita tengok tu lemah. Dia pegang-pegang cah keting dah. Boy salah. Selesai. Gelepar situ. Tidak liar seperti kita sini. Jadi atas dasar itulah berbeza. Imam Syafi'i tahu sunnah nabinya kalau di bulu ari-ari dicukur. Maklum. Ketiak dicabut. Bukan cukur. Hak tu hak sunnah. Natf. Dia panggil natful ibd. Cabut bulu ketiak. Tapi Imam Syafi'i tak pakai hadis tu. Dia tahu benar hadis. Dia tahu. Dia kata sebab saya tak boleh. Sakit kata dia, cabut. Ini menunjukkan sunnah tu bukan untuk semua orang. Dia cukur. Bulu ketiak dia ada cukur. Imam Syafi'i sendiri. Padahal dia tahu sunnah. Itu menunjukkan sunnah ni ada kalanya tak boleh tu. Tak boleh tu betul-betul lagu tu. Tak boleh. Ada kalanya tak ada kelebihan. Nak tu pun tak dapat edah. Buat rugi je. Orang perang pakai dengan perlu berpandu dengan gapo kita nak main pedal. Salah tu. Dosa tu tempat buat lagu tu. Tak boleh. Padahal zaman Nabi memang dia guna hak tu. Mana dia guna sepolah ni? Kita tak boleh pakai hak tu.